peminat Nat. Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Ada special Kita ada guest. special guest dalam ni, iaitu Tada. Rani. okay, so ni adalah bestie kepada Alisha. So hari ni adik-adik kita akan buat video DIY slime. Dengan Syifa tau, tapi Syifa tak ada. Okay, jadi pada adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa Like, Subscribe, share, komen. dan notification. Okay, so hari ni kita akan buat DIY slime dan dekat sini ada bahan-bahannya. Squishy lah. Ada squishy, ada pasir, ada clay, ada slime. Lepas tu kita akan guna balon lah. So kita akan buat 3 pusingan dan diorang kena ambil kat sini. Dan Mami akan jadi juri. Mami akan ratekan diorang punya slime tu. Boleh? Boleh. Okay. So jom kita mulakan round yang pertama. Tama. So siapa nak pilih dulu? Awesome. Okay. Awesome. 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 Mana ada gunting? Awesome. Alah. Okay. Boleh pilih dulu. Pejam Duduk. mata lepas tu ambil satu. Satu je. Satu. Satu. Tak nampak. Okay, Alisha pula. Jangan buka lagi. Jangan buka dulu. Alisha pejam mata ambil satu. Pejam mata. Okay dah. Okay. Buka. Wah, pasir. Air. Okay. Kita dapat pasir. Tunjuk. Ini Aisyah punya pasir. Rani dapat. Air dengan glitter. Okay, so ni round yang pertama. Okay. Buat sekarang dalam masa berapa minit? Kena ada minit ke? Tak tahu. Okay, mari bagi masa 10 minit lah. Okay. Okay? Okay, jom kita tengok macam mana diorang buat. Cakap betul. Okay. Okay, so aku nak ambil colour putih sebab nanti dia boleh jadi colour changing. Kau? Aku ke saya. Okay, Aku saya ambil balon warna putih. Walaupun tak boleh. 10 minit start daripada sekarang. Aku apa? Air. Mana air? air kat dapur. Ini adalah pasir dia. So dia ada 2 warna. Ada satu colour, ada colour biru ni. Ada 2 colour. Apalah Yang satu nasibku colour dark hari blue. ini. So nak guna colour apa? Asal pun tak tahu nak guna colour apa. So ni kita guna benda ni untuk letak bagi dia senang sikit. Glitter. Terlebih. Ayah kan. Amin, Aisyah tak pandai ikat. Memang kena ikatkan tau. So Apa gelak-gelak? Aisyah akan guna, saya akan guna ni. Dia macam clay tapi dia macam cloud slime gitu. Tapi dia rasa macam clay. Tengok. Mak. Mak rembat. So kita tak adalah letak semua sebab benda ni kecil je. Lepas tu clay dia keras sikit tapi tak ada letak air. Kita ambil Jangan sikit-sikit. tanya kenapa saya berdiri. Tak payahlah guna ni guys. Bagi aku. Sekejap. Ayuk. Mama kena tolong Aisyah boleh? Sini. Tolong dulu. Alah, kena help. Tak boleh. Boleh. Au! Mak Alisha. Alisha ke? Alisha ke? Cuba tolong kamu. Siapa yang mana? Kalau Alisha letak Mak. love bentuk pink kat komen. Kalau saya warna hijau. Dia warna hijau. Mak. Tumpah. Hijau, Alisha warna pink. Salah. Tolong boleh? Boleh ke? Kalau nak tolong sama-sama boleh. Ini tak boleh. Tolong. Tolong. Tarik. Aisyah tak pernah ikat. Tak, bukan ikat ni. Pasal nanti kau tolong aku pula InsyaAllah. Tolong letak botol. Kenapa kau nak letak botol ni? Ya. Tarik.
Dah, cukup. Ha, jom letak. Kita nak masak. Ha? Dah tolong aku pula. Tengok guys. Dia macam cloud slime gitu. Buatlah masa kita lagi. Tolong, aku tak boleh buat seorang-seorang. Tengok dia ni guys. Dia suruh saya tolong dia. Macam aku tak pernah tolong kau. Tengok kan dah koyak. Kan dah tumpah. Kau diam. Nampak tu. Mak siap. Lagi 6 minit. Baik aku dapat air dengan glitter je. Dah nak siap dah. Cukup ke? Mami, please help. Budak sebelah kita tolong. Cepatlah. Tolong. Tangan dia basah. Tak. Pegang macam ni. Sabarlah, tak siap lagi ni. Aku ni? Kau dah siap. Mana ada? Belum ikat. Try buat sendiri. Buka. Buka lagi bawah. Kau senanglah cakap. Aku ni. Tahan sikit. Oh. Tengok ni. Ada lagi 4 minit. Siapa yang tak sempat ikut time, kita akan potong markah. Siapa yang minta juri tolong akan potong markah. Tak nak ikat. Asya tak boleh Potong ikat. markah. Boleh je, tak kisah. Potong satu markah tau. Sebab kita kena tolong. Duduk nanti terpotong. Macam nak ikat aku lupa lah. Asal ada glitter 3 dah. minit lagi. Kalau tak berjaya ikat, maksudnya tak siap Aku tak boleh ikat. Mami, tipu am jangan bagi Ucan. Saya ingat senang. Macam saya buat. Tak kau ni ingat senang ke? Je. Sakit ni. Tumpah. Sorry aunty. Maaf guys. Ni tutup. Tengok tu, dia dah main je. Potong markah 10. Mana boleh? Potong. 5 je. Tak boleh. Ini Tak tidak boleh adil. ikat ni. Bagi jap. Sekejap lagi saya akan siap. Kot. Ada lagi 3 Nah. minit. Alhamdulillah dapat ikat juga. Boleh tak? A few moments later. Kerja aku sendiri tau. Kau diam. Tapi tak best ada angin. Tengok guys, dia colour changing. Okey, lagi 2 minit. Buatkan Habis masa. Dah. habis masa. Okey, dah habis masa dah. So, jom kita tengok siapa punya dulu? Okey, Alisha punya dulu. Okey, Alisha duduk dan explain. So, ni Asya punya. Asya Bahan-bahan yang digunakan. bahan yang digunakan ialah ni. Ni benda ni. Posca marker yang hijau ni dengan tu je lah, dengan balon putih. Okey. Lepas tu yang ni potong sikit supaya dia lagi senang nak masukkan. So ni buat smiley. Kau diam. Buat smiley face. Rasa dia colour changing tau, tengok Nampak colour jadi colour colour biru. Kau diam. Nampak jadi colour biru kan? Nampak tak? Best tau. Korang buat aku punya tau. Mak kau hijau kau bentuk. Okey. So, explain. Balon air glitter. Saya letak glitter yang ni. Lepas tu goncang-goncang ikat. Saya Cupicit. ikat sendiri. Cupicit. Picit jadi warna merah, tak nampak glitter pun. Tak, tu lah tak taruh banyak merah. Okey. Merah.
Bagi Jori pegang. Mami nak test. Okay, yang ni Alisha punya korang. Berbentuk muka senyum. Tapi Alisha dia tolak markah tadilah sebab Mami yang tolong ikatkan dia punya ni tadi. Okay. So overall daripada 10 kita bagi 8. Okay. Sebab dia nampak dia best lah main tekan-tekan tu. Lepas tu dia macam slow, nak slow dia sikit, nampak tak? Macam tu. Okay. Ingat 8. Okay ni. Okay ni punya ada dalam dia air. Dia tak bunyi tu. Dalam dia ada merah-merah tu. Okey. Air dengan glitter kan? Nampak tak ada glitter sikit tu. Okay, so dapat 9. Wow. Kat mana ni? Mana dia makan? Aduh. Dia tak banyak aku. Nama Alisha 8. 9. Yay. Mami tolong ambil pensel. Turun yang kedua. So, Asal pedul. Sat tadi orang pilih dulu. okay, pejam mata. Pejam mata. Pilih. Okay, pula pejam mata. Pilih. Okay, Kak, dan tunjuk. Ha, clay. Dapat clay dengan beach. Alah, slime. Slime. Okay, jadi kita start dengan 10 minit juga. 1, 2, 3. Kita ambil clay putih. Balon putih. Itu dah koyak. Balon putih. Lepas tu ambil clay. Balon putih. Duduk boleh? Dengan cat. So ni kita ambil sikit. Ada slime. Tolong. Tolong. Tolong Aku tak buat, aku punya lagi. tolong buat macam ni. Nanti aku tolong kan. Sabar sakit. Alisha. Ish, bagi aku buat. Habis penuh glitter punya. Aku ni. Pegang. Pegang tu. Kejap. Nanti kau pula tengok aku. 8 minit. Asal slime ni sticky sangat? Kau buat apa? Mana nak masuk? Kita tekan-tekan. Tak ni. Kita masukkan. Okey, dapat masuk. Tapi angin tertutup. Masuk angin. So kita ambil sikit ni je. Clay putih. Lepas tu aku akan colourkan dia colour pink. Dia agak sticky, tak tahu kenapa. Tak tambah lagi Dah sikit. masuk. And then kita colourkan dia dulu. Ni ada colour pink. Cocok-cocok. Nanti angin masuk. Kita letak dekat clay ni. Aku nak dia jadi light pink je. Tak nak dia pink sangat. Dan kita campurkan. Kita campurkan dia. Yang 6 minit lagi. Oi. Asal lambat lagi nak siap ni. Still rising. 2,000 years later. Okay, dah. Dah jadi colour pink yang aku nak. Then kita ambil beads. Kita ambil yang dalam ni dulu. Ni. 5 minit. Sian. Mesti kau menang. Jangan jatuh kau. Kita keluarkan terlebih. Kita
kita muntahkan dia. Ini proses kita sekarang ni. Okey, mari ikat. Ikat macam ni ya. Asal dia tak crunchy. Ikat macam ni. Tarik panjang-panjang. Lepas tu, ikatlah sendiri. Kita ambil yang... Sibuk je. Lepas konten aku nak buat dah. 4 minit lagi. Apa kau cakap tadi? Macam 4 minit lagi. Alisa tak masukkan lagi dalam balon. Tersangkut. Tak ada bunyi crunchy. Ish, dia ni. Geramnya. Cuba tolong bekerjasama tali balon ni. Alisha, tolong. Tak nak. Tak apa, asalkan tadi kau dah tolong aku. Boleh lah ni. Tolong aku. Tak nak. Apa tolong kau dah bukan? Tadi tak tolong. 3 minit lagi. Korang tolong. Ini round yang kedua dapat slime, Alisa dapat clay dengan bricks. Siap. Tak boleh masuk. Dan ni korang. Saya dah siap. Tengok dia tukar colour jadi warna hijau. Okay, Omari dah siap. Alisa, tinggal lagi 2 minit. 25 saat. Macam mana nak ikat? Saya tak pandai ikat. Cuba terai. Tarik. Pusing. Masukkan ke dada. Masa semua pernah. Tak jadi pun. Adakah dia boleh? Sikit je tarik ni. Tarik je dekat. Tarik. Tarik. Iklan kejap korang. Mesti tu. Iklan. Dan, dan. Masukkan ni dalam. Okey dah. Tarik. Tu akan jadi Alisa. Okay, dia taruh nama siapa dalam ni. Saya rasa pun dah habis. Okay. Macam mana Alisa? Dapat ke? Tak. Sabarlah, bagi time sikit. Okey, disebabkan Alisa nak try ikat sendiri, kita bagi tambahlah 1 minit je. 1 minit kita bagi untuk Alisa berusaha Tak nak untuk tolong? ikatkan sendiri. Dah, perfect. Dapat? Yeay! Kita payah 1 minit. Sekarang cuba okey, ceritakan, explain. Saya punya ada slime warna hijau ni. Saya letak banyak-banyak. Agak susah ya. Lepas tu saya ikat. Lepas tu kalau tekan ada nampak warna hijau. Nampak? Okey, siap pula. Saya punya saya guna balon. So guna yang clear ni lebih dengan manik-manik semua. So sini. Kita tahu. Tengok dia colour changing. Sebab pink dia sangat cair. Punya tadi. Keras. Rasa. Ini dalam dia ada slime. Keras je. Itulah. Padahal dah lembut kan dah. Sebab manik-manik ni kan. Kotak dia warna hijau. Okey, so jadi Aku nak tepung. Sebab ada tepung dengan clay je. 8. Aku nak Kalau Kalau kita dapat yang kita tak suka, trek. dia macam ni. Dalam dia ada bits-bits. Okay, jadi sebabkan Alisa tadi ada extra markah sikit kan. Dia best, dia tekan-tekan tu best. Sebab dia ada keras-keras sikit dalam tu, nampak tak? Mana? Jadi Alisa Alisa. dapat 9. 8. 8. Seri. Seri. So round yang ketiga. Okay, ambil salah satu Boleh tukarkan. Kamu ambil tau. 1, 2, 3. Alisha. Hai. kan. Saya dapat clay. Maksudnya aku dapat tepung. Dia nak tepung tadi. So dia aku nak dapat. Okay, 10 minit daripada sekarang. Okey, kita ambil cat. Okay, ni Cat. bel. Lepas tu tap. Kabi tap. Sini nampak kan Lisha? Okay, mana tepung ni?
Masa dah jalan. Saya ambil tempat Alisha dah letak ni. Masuklah. Tak. Huh? Tak, aku ambil daripada bekas kau tadi. Yang kau dah letak ni. Tak apa, nanti aku tolong. Kau buat apa? Aku ambil. Korang jangan buat macam ni tau kat rumah. Kalau nak buat make sure ada parents. Alamak. Wah, lah gunting dulu ya. Allah. Patutlah tak boleh masuk. Memang ni bedak juga nanti. Tolong. Kita macam nak masak pula korang. Ah! Alamak. Sorry mami. Ini round yang ketiga, round yang terakhir. Alisha guna tepung, Umi guna clay. Tengok siapa yang buat best. Lah, kita tak masukkan beras. Kan? Kalau beras tu mesti senang. Tu, tolong tak? Sekejap. Tu, suruh Juri tolong. Tak nak. Aku tak nak. Oh, sekejap. Dah penuh apa ni? Sekejap. Comotnya. 4 minit 30 saat. 30 saat. Kalahlah. Peminat Nat. Tak sedap. Macam ni ke rasa Irisa makan beras? Beras. Mana Mana clay? Mana clay? Oh, ni. Guys, jangan. Dah siap ke? Siap. 3 minit 40 saat lagi. 3 minit lagi. Baik, tak payah. Dah lah tujuh macam ni tengok. Nak pergi muka Alisha sikit duduk. Tengok muka Alisha macam mana. Untuk. Pegang. Tengok ni guys. Budak sebelah aku ni. Dia tiru cara saya buat. Mana ada? 1 minit 50 saat lagi. Apa? Apa? Aku tak buat apa-apa pun. Dah okey dah ni. 1 minit 30 saat. Cepat. Kalau tak ikat tak apa ke? Tak boleh ikat dah ni, pendek. Getah. Boleh kan? Sukan. Tak cakap daripada awal tadi. Kita ikat guys. Mama. Apa dekat-dekat ni? Tisu. Allah tudung. Habis meja budak. Tak apa, nanti kita kemas. 9, 8, 7, 6, 5, Cepatlah kering. 2, 1. Okey, masa dah habis. Masa pun dah habis. So, Alisha. Cepat explain. Okey, so ni saya punya tepung punya squishy. Nak ni. Dah berjaya ikat sendiri lah. Dah. Lepas round ketiga Alisha dah berjaya ikat sendiri. Okey. Yang ada muka, so ni barang putih, so dia tak ada colour changing. Tengok, dah stop. Confirm macam mana. Okey.
Okay. So, pula. Saya ni saya letak clay, lepas tu letak cat ni jadi warna hijau-hijau dalam dia tu. Kat ni. Tak tukar colour pun. Sebab Alisha mahu nak test Alisha punya ni. Bedak sikit tau. Oh, nampak tak? Dalam dia tepung. Jangan buat macam ni. Bunyi-bunyi sikit tak? Habis rosak aku ni. Menarik. Tak boleh basuh. So, cuba dengar. Okay. So, kemas. So, Alisha dapat 9 markah. Okay, tengok umpunya. Benda apa ni? Ni Allah. apa ni? Macam pocong. Pocong gemuk. Okey, tengok korang. Dia punya kekemasan ditolak sikit. Tak Sebab sempat. Dia tak sempat. Okey, tapi bolehlah dipicit-picit juga. Jadi, dapat 8. Sekejap, kita kena kira dulu total ya. Total. Kalau sama macam mana? So, Alisha 9, 8. Mestilah sama. Sama. Yeay, dua-dua menang. Yeay. Okay, so inilah hasil-hasil DIY. Squishy. Squishy. So adik-adik yang nak buat macam ni, korang boleh buat benda-benda semua ada je dekat rumah. Okay, make sure ada pemantauan orang dewasa Okay, adik-adik, lain sekali yang belum subscribe, jangan lupa Like, Subscribe, share komen. dan turn on notification. Okay, jom kita jumpa dalam next video. Bye. Ada adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa. Okay. Kalau tak nampak muka dia. Bukan, Aisyah terpijak kaki. Lepas tu, tak, Aisyah terpijak kaki. Lepas tu, muka Aisyah tengok muka. Lepas tu Aisyah, lepas tu Aisyah gelak.